Selamat petang. Kita dah hampir ke, taklah penghujung, tapi dah 3 suku daripada majlis 45 tahun sambutan Perniagawati. Saya ada seorang tetamu istimewa daripada utara. Tadi dah launching chapter-chapter dalam Perniagawati. Untuk mengukuhkan lagi orang kata pembangunan dan kemahiran dalam Perniagawati. Jadi saya nak kenalkan hari ni, petang ni, Datuk Zahriah Abdul Kadir. Selamat datang Datuk. Datuk Zahriah telah dilantik sebagai Ketua Chapter Utara ya? Maknanya Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. 3 negeri. Okey, Datuk, soalan saya hari ni, dalam dunia perniagaan yang dah berubah pantas sejak ada media digital ni, segalanya laju. Segalanya kalau nak ikut trend tu, kadang-kadang sampai seminggu 2 minggu dah bertukar. Jadi Datuk sebagai Ketua Chapter Utara, apakah jenis latihan atau bengkel insentif yang akan Datuk bawa ke peringkat Chapter Utara nak pastikan ahli-ahli sentiasa up to date dengan keadaan semasa? Okay, seperti kita maklum, sektor utara ni baru dilancarkan. Sebenarnya kita kebanyakan ahli-ahli ni orang lama lah, orang kata orang lama. So kita dalam usaha juga nak membawa ahli-ahli orang generasi muda lah. Ya. Dan kita akan bekerjasama dengan Perniagawati pusat untuk mengadakan bengkel-bengkel berkaitan dengan IT lah yang kita nampak orang tak macam orang sekarang ni lebih memudahkan media sosial lah dibanding daripada berita macam dulu lah cara konvensional. Mungkin perancangan saya lah, sebab kita rancang mungkin every 3 bulan sekali pun kita akan adakan, dan kita akan panggil macam influencer whatever yang orang yang ada nama tu untuk mengadakan training dalam usaha kita menarik perhatian. Influencer maksudnya yang dalam perniagaan ataupun dalam bidang-bidang lain? Dalam perniagaan mungkin kita ajar macam ni strategi kita dalam sekarang kan. Strategi marketing, strategi kita bukan lagi cara dulu lah. Orang kata media baru sekarang kan? Media baru kita ikut trend. Okey. Kalau itu dulu katalah saya ni menjaga lama jugalah. Kata 25 tahun kita masuk buat khabar, kita iklan, ambil page bawah, Crawling apa semua. dulu utusan harian Metro whatever lah, Straits Time ke berita harian. Nah, orang dah tak pergi situ kan. Hari-hari orang nak tengok macam you kata lah, hari-hari cerita ni dan macam-macam ada. Kita pun kena ikut. Pasal orang lama macam kita pun kena ikut. Ada FB, ada IG, ada TikTok. Tak tahu lagi apa akan datang satu hari ni. So kena follow tu lah. Tapi dalam apa juga keadaan, saya rasa untuk menarik kalau kita nak mengenalkan brand kita, apa perniagaan kita, populariti itu penting pada saya lah. Kalau kita letak orang yang tak kenal, orang tak nak tengok. Mana artis lah ataupun apa-apa yang influencer yang banyak pergi ikut tu, saya rasa ke arah tu lah. Saya pun walaupun kita macam kena ikut trend sekarang lah dalam usaha kita nak menarik ahli. Saya rasa ahli di utara ni macam kita ada dulu, tapi macam sejuk sikit lah, sejuk. Kita nak cuba semarakkan balik. That's great. Macam sekarang pun kalau saya ni bisnes di Perlis. Kalau kita tak sangka tau, Perlis tu orang negeri kecil. Kalau you tengok kafe-kafe sekarang ni, Easter Cafe ni, Instant yang baru ni sekarang ni semua orang muda. Saya nampak semua orang muda. Orang muda sekarang ni bukan lagi trend dia nak makan gaji. Saya pernah interview, dia orang graduate kata daripada Unimem. Dia orang KL tau. Dia tak nak balik. Padahal ini dia duduk kata kampung baru. Dia tak mau nak duduk Perlis. Dia nampak ada potensi di Perlis. Lepas tu dia buat satu konsep kafe-kafe yang sekarang ni orang ramai. Dan dia rasa itu lebih mencabar lah dia. Macam Datuk sendiri dalam bidang apa perniagaan? Saya hotel. Sebenarnya saya adalah pengusaha hotel Sriwisha di Kanga Perlis. Badan lah macam pernah jumpa. Ya. Kan. Okey. Macam mana caranya kalau Datuk nakkan menarik penglibatan, membuat wanita-wanita muda, especially yang Gen Z ni, to come be part of Perniagawati?
Selain daripada cara yang kita cakap tu lah, kita bawa influencer, kita bagi dia ruang dan peluang yang macam mana yang you rasa lebih lebih buat orang tertarik. How to sell Perniagawati to the new generation. Apa juga NGO yang kita terlibat. Orang kan tanya, ahli kan tanya kita dalam usaha nak menarik ahli ni, dia akan tanya, apa Perniagawati boleh bagi pada kita? What's the perks of joining? Sebenarnya saya pula juga pengurusi Persatuan Bajet Hotel Kedah Fuda juga. So kalau kita kalau kita nak jual, apa yang kita boleh bagi? Apa kita dapat? Kalau kita jadi ahli. Bagi dia orang apa yang dia sumbang tu dia nak balik pulangan kan. Itu so kita sekarang ni kalau kita punya strategi sana, kita kena garis kalau apa kita boleh bantu dia orang. Terutama orang muda ni, mungkin kita dengan pengalaman kita tahu apa jalan, apa halangan cabaran dia orang untuk menjaga daerah sekarang. Mungkin dia orang ada idea untuk buat marketing tapi dia tak tahu saluran kan. Ke mana-mana, terutama yang berkaitan dengan agensi kerajaan, kita beri bantuan di situ. Berdasar pengalaman kita sendirilah. Kata kita dah lama berniaga, kita tahu apa masalah. Kita nampak mudah berniaga ni, lesennya. Kadang-kadang kita nak letak signage pun nak kena kelulusan. Betul. Pihak kuasa bukan mudah macam tu. Letak aja lesen datang orang saman. Kalau kita tak ada jenama sekarang ni, nak lesen kita ada trademark kita sendiri. Even nak letak iklan pun, ni pengalaman saya lah. Kena pergi Dewan Bahasa contoh. Ya, betul. Setiap perkataan tu dia check kan? Yes, dia check. Ataupun kita ada MyIPO. Contohlah kita MyIPO ni trademark, kena bayar apa semua. Mungkin budak-budak muda ni tak nampak benda tu. Dia nampak niaga je macam tu, dia tak boleh. Dah ada modal sikit, dah ada kafe, dah boleh jalan. Kan? Era sekarang ni banyaklah peraturan yang banyak. Masih ada walaupun moden-moden kita nampak dunia fantas, tetapi pada saya lah kerana birokrasi tu masih ada. Itu je. Kalau kita orang niaga tu, kita hands-on, kita nampak benda ni. Pergi sekali tak jadi, pergi 2 kali, 3 kali, mungkin kita akan jadi pemudah cara lah untuk diorang. Ataupun kita panggil agensi-agensi yang berkenaan buat penerangan. Kata nak keluarkan lesen ni, Majlis Perbandaran, Majlis Bandaraya, whatever. KPDN ke Kementerian Perdagangan, apa yang you nak, mungkin kita bagi mudah cara pada kita bantulah. Jangan sampai dia orang kadang give up untuk berniaga sebab kena beroperasi yang ditentukan. So yang terakhir ni dah nak kan Datuk memberi sedikit pesanan pada yang generasi muda ni, yang pada nak baru mencebur berniaga ataupun yang dah mula berniaga tapi masih lagi mencari-cari foundation yang kuat kan. Apa pesanan Datuk? Yang paling utama dalam berniaga ni kita kena ada apa? So pada saya pengalaman kita dalam berniaga ni juga satu ibadah pada saya. So kita kena jujur lah. Kita kena jujur dengan produk kita, whatever service kita. Kalau kita letak kat TikTok ke, kita letak ni, kita viral kan, kita macam ni. Tapi bila orang pergi lain. Kan, dia tak deliver. Tak deliver lah dari segi makanan lah. Kita kata sedap macam ni, mungkin masa tu je, lepas tu kita pergi, orang tengok, orang kecewa. Yang penting, walau apa pun keadaan, kata kita nak buat marketing strategi macam mana pun, tetapi produk tu pada saya penting. Kena jujur. Betul. Itu satu ibadah juga. Betul. Kita jangan tipu, lepas tu keluar lain, keluar iklan lain. Sebab kita pergi realitinya lain. Sebab dalam Islam pun cakap kan, kalau kita tak memberi timbangan yang betul, hukum dia berat. Yes. Dosa dia besar. Satu Tak apa, muda ni. Untuk orang muda ni, orang kata bisnes ni nampak macam mudah, tapi cabaran mesti ada. Dan kita sebagai Islam lah, orang Melayu ni, kita sentiasa berdoa lah kat Allah. Sebab rezeki tu Allah bagi. Betul. Yang ada kat dunia ni dia punya. Betul. Itu kena. Dan satu lagi, jangan ada kejutan budaya. Kalau orang muda ni dia tengok dia dah kaya, lepas tu dia mula cultural shock, dia tak tahu sebab perjalanan orang muda ni, saya selalu nasihat, kalau saya bagi ceramah lah, perjalanan masih jauh. Macam kita ni dah dekat lah. Saya orang dekat. kata, kalau orang jauh ni ke sana lagi, mungkin saya ke sini je. So perjalanan you nak pergi kata 30 tahun lagi untuk you hidup tu, you kena perancangan keuangan tu penting lah. Jangan sampai hari ni you jadi jutawan, hari ni nama you terkenal, satu Malaysia kenal, sampai satu ketika you tak ada apa-apa. Jangan sampai ke tahap tu, dan kita belajar daripada kesilapan yang orang yang tak ada perancangan
Untuk berniaga ni apa jadi kita tak mau. Kita kalau boleh orang kata kalau cakap ni kita istiqamah, kita konsisten, dan akhir katalah kita ada business plan bukan 10 tahun tau business plan kita ni. Business plan sampai hayat kita. Katalah kita anggarkan kita nak besar umur 60, benda tu kena ada. You jangan sampai umur 60 you tak ada, you kosong. Umur 30 tu you memang kaya, umur 40 you kaya, 60 you tak ada. So saya selalu cakap anak muda you kena planning yang tu. Itu penting. Betul. Okay. Terima kasih banyak Datuk atas khidmat nasihat yang diberikan. So nanti kalau saya pergi ke Perlis, bolehlah pergi hotel Datuk InsyaAllah. Last saya pergi Perlis pun saya tidur hotel Datuk. Lepas tu ada Islamic Tourism Center punya launching. Kan yang Raja Muda datang langsung dengan isteri tu. Cik Niza. Nizran. Encik Nizran. Ya. Okay. Terima kasih banyak Datuk. Alright.